Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jangan lupa subscribe Kuih Mi Tylo. Sekarang kita akan pergi ke Muar untuk mengundi. Okey, itu je. Bye. Nah, si Fair pun tak pakai. Cepat nampak keluar. Bye. Hujan guys, hujan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nampaknya keadaan di Lebuh Raya agak sedikit sesak. Banyak kenderaan sempena nak balik mengundi. So aku dah sampai Tangkak pada jam 7.55 pagi. Think I might be over my troubles since you came around. Something struck me. Oh, lately I've been caught up in my mind. Oh, it's not hard to see. I was feeling down. You saw right through it all. Oh, I could not fake it, no matter how I tried. Ooh, you cured my aching heart when you came around. Saw me inside. Sarap dulu. Okey, Assalamualaikum. Kita telah pun sampai ke kampung. Hujan lebat dekat simpang pedas hingga ke air keruh. Basah babe. So sekarang pun ni tengah hujan ni. Hujan gerimis. So kita nak melawat rumah Cik Wan. Cik Wan buat rumah. Cantik ke tak? Jom kita tengok. Hari ni, minggu ni, Cik Wan dengan Pak Long balik dari Rawang. Ha? Saya nampak kain, nampak kain dia dalam almari. Ambil lah, sampai lah. Dah lah, hujan lebat, basah. Mana apa? Cik Wan? Ha? Dalam. Lagi kempen ke? Lagi kempen? Kita mengundi sekarang. Kau apa? Oh, tak pergi sekali dengan apa tak? Banyak lagi. Tengah siap tu? Pergi je. Mau ambil? Kan senang. Depan ni Ini jam 3. Oh. Jangan cakap Cik Wan jap. Tempatan kat luar. Ni tempatan ni. Pasal ni. Ha? Pasal. Basah. Aduh, apa ni? Buat apa ni? Aduh. Belum siap lagi? Bila air belum siap lagi je kan? Jangan marah, sabar. Jangan masuk. Dah. Sekarang orang beli barang apa? Kan memang aku beli mahal. Tapi kau ni bukan murah tau. Okey, jual nama Jepun. Tapi boleh tebuk. Tak tembus. Penat dah aku dah orang kerja tau. Sehari bayar 200. Aduh, ai. Tengok berpeluh-peluh lah ni. Aduh, penat tau. Bayar palong 2. Oh, baru saya tahu. Cik Wan bayar palong sehari 200. Ha, sehari 200. Murah lah. Kalau sehari 2 jam 200. Wah, Mana sejam 100. masuk. Tak apa. Kita volunteer je. Cik Wan. Cik, tak apalah. Tolong. Habis ni. Okey, kita nak pergi beli barang sikit. Barang untuk rumah Cik Wan. Ada beberapa barang yang tak lengkap. So, kita kena pergi hardware. So, aku akan pergi dengan gaya macam ni. Bila lah kalau nak pakai motor ni. InsyaAllah ada rezeki. Projek Cik Wan pun belum tentu dapat beli motor ni. Masak bakso lah. Dia pegang Orang undi sini. Baru ngundi. Ini undi sini. Apa siku kenapa? Benda besi. Nak wifi. Wifi. Ada dua tu. Mana dia masuk Yang dekat panggung. Belum panggung. Ni kat sini mau 50 sen. Deretan punya Asia tu lah. Dia sepuluh harga tak? Kan? Kan sini. Kat kedai Baru nak motor beli yang kecil, sebelah ni. lupa ambil yang besar. Aduh. Sebelah kedai motor, belah kanan ada dua tu. Halo mau main ah. Okey guys, kita sekarang berada di kedai hardware old school. Woi, old school siot kedai dia. Saya pun baru tahu ni kedai hardware.
Ha. Okey lah. Tengok kayu dia pun. Tapi yang baik lah. Mak, sekolah beli lah itu. Ya, mau angkat yang mana? Mau angkat yang mana? Saya boleh bawa. Chicken. Balik ni ke? Apa lah ni? Ini bahut. Anjing lebih sikit. Ni lah. Ni baiknya. Terdemam ke apa? Okey, selesai beli barang. So, singgah kedai mana? Kedai elektrik pula So, semua patah balik. Oh, yang belakang tu. Kat kedai tu. Dia Gelap pun sana. Gila lah. Dona. Tempat ni. Orang tempat. Dia mengundi minggu depan lah. Tempat. Bulan depan. Bulan depan. Betul. Arwah pak dia abang saya. Anak saya. Dia jauh. Macam ada yang biasa. Kopi. Dia Kedai elektrik kat sini mana dekat? Macam mana unlock ni? Okay. Assalamualaikum. Kita nak bawa pakcik pergi mengundi naik kereta Cik Wan. Aku sebenarnya first time ni bawa Azhar. Tak adalah first time tapi kekok kan bawa kereta orang. So hujan lebat. Tak adalah hujan lebat. Hujan agak kuat jugalah. Lagi matang mengundi. Sekarang ni baru pukul 12.10. Okay, jom. Tapi nak start dekat mana? Oh, Tok Batin mengundi. Kemain seman, siap pakai kasut. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Jam pukul 12.35. Masih lagi ada pengunjung. Masih lagi yang Adil ke sekolah agama Serom 3. Tok Batin mengundi kat sini. So kita turun dengan dia. So dia mengundi kat sini lah. So kita tengah tunggu dia nak mengundi. Hujan lagi weh. Jangan lupa subscribe. Adil mengundi PRN Johor 2026. cuma kita nak keluar Sempang tu je gigil. Sebab tak ada traffic light. Kan? Betul. Ni ada traffic light okey kan? Okey, dah selesai mengundi. Pakcik undi apa tadi? Barisan Nasional lah? Senang lah, pangkah je lah. Saya silap, undi adalah hasil. Okey, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di rumah yang kita buat tadi. So, kita nak kemas. Nak kemas nanti baru kita masuk. Okay? Lupa subscribe, komen Tylo. So, masalahnya BN menang majoriti di Johor, negara demokrasi. So, kita meraihkan lah. Assalamualaikum. Sementara pakcik-pakcik tengah sibuk buat kerja waktu malam. Sebagai anak buah kita santai lah kat sini. Kita dah relax, tengok pakcik buat kerja. Kan pakcik? Kecil ni. Selamat Madu Jaya. Akan datang rumah ni. Oh, stay. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Maaf kalau gelap. Kita sekarang tengah proses untuk membuat brisk walk. Suasana di kampung. Saya balik. Okay, mungkin buat saya vlog minggu ni aku di kampus penari mengundi PRN negeri Johor, di mana Barisan Nasional menang besar di Johor majority. So, tahniah buat pengundi Johor, anda telah melaksanakan tanggungjawab anda. So, jangan lupa subscribe, kami Tylo. Sehingga jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai kampung. Bye. Okay, sebelum balik kita sarap dulu. Terima kasih pakcik-pakcik yang belanja saya. Terima kasih Bu Jawan.